Pada suatu petang, Arif bermain bola bersama rakan-rakannya di taman. Ketika sedang seronok bermain, bola yang ditendangnya melayang jauh lalu jatuh ke dalam sebuah hutan yang tebal. Arif segera masuk ke hutan untuk mencarinya. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin sukar untuk mencari jalan keluar. Tidak lama kemudian, Arif menyedari bahawa dia telah tersesat dan tidak dapat pulang ke rumah. Dalam keadaan takut dan kebingungan, Arif bertemu dengan 3 gadis dari dunia fantasi iaitu Diana, Arina dan Eliana. Setelah mendengar kisah Arif, mereka bersetuju untuk membantunya mencari jalan pulang. Mereka kemudian memulakan perjalanan merentasi hutan yang penuh dengan misteri dan bahaya. Sementara itu, di rumah, ibu dan ayah Arif mula berasa cemas kerana Arif masih belum pulang walaupun hari semakin lewat. Ayah Arif keluar mencari di sekitar taman dan kawasan berhampiran, tetapi usahanya tidak berhasil. Mereka hanya mampu berharap dan berdoa agar Arif selamat. Sepanjang perjalanan, Arif dan rakan-rakannya menghadapi pelbagai cabaran. Arif terseliur ketika melalui kawasan berbatu, menyebabkan pergerakannya menjadi sukar. Mereka juga terpaksa meredah sebuah gua yang gelap dan menyeberangi sungai yang deras. Walaupun berdepan dengan pelbagai kesukaran, mereka saling membantu dan tidak pernah berputus asa. Persahabatan antara mereka juga semakin erat sepanjang pengembaraan tersebut. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kerajaan misteri yang diperintah oleh Raja Alip. Raja itu menyambut mereka dengan baik dan menawarkan tempat berteduh di istananya. Namun, Arina mula berasa curiga kerana merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tidak lama kemudian, Raja Alip menunjukkan niat sebenarnya dan mengancam Arif. Pertempuran pun tercetus dan mereka berjaya mengalahkannya. Namun, kejutan yang lebih besar menanti apabila Eliana mengaku bahawa dialah dalang sebenar di sebalik semua kejadian yang berlaku. Dia menyimpan dendam terhadap Arif atas kesilapan yang berlaku pada masa lalu dan merancang semua peristiwa tersebut untuk membalas dendam. Pertempuran terakhir pun bermula. Dengan keberanian, kerjasama dan semangat persahabatan yang kuat, Arina dan Diana akhirnya berjaya menewaskan Eliana. Selepas keadaan kembali aman, sebuah portal dibuka untuk membawa mereka pulang ke dunia manusia. Arif akhirnya kembali ke rumah dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh ibu bapanya yang sudah lama menantinya. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Arina dan Diana kerana telah membantu serta menyelamatkan Arif.